Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lidawlana warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, ya kami menadahkan kepadamu ya Allah. Kami mohon keberkatan ya Allah untuk majlis kami pada malam ini. Alhamdulillah kami dapat jumpa rakan-rakan kami yang masih sehat, dan ya Allah yang kami mohon padamu ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami ya Allah. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin serta inayahnya telah mengizinkan kita berkumpul pada malam ini. Dan saya diberi peringatan oleh Presiden jangan rasmi sangat, tapi malamnya saya ni masyarakat rasmi. Jadi walaupun tak rasmi sangat, dia nak tidur tu juga kan. Tapi kita cuba tengoklah, kita cuba tengok santai-santai. Mengalu-ngalukan kehadiran tuan-tuan dan puan. Kita gabungkan dua kumpulan daripada satu ibu dan satu ayah, daripada APG juga. Tapi kita ada dua grup ni, jadi kita saling bertaaruf lah. Mana yang belum lagi berkenal, bersua muka. Sebab kita ada kumpulan bikers, APG bikers, dan juga kita ada kumpulan ex-kism. Khususnya yang grup kism ni, dia melaksanakan urusan yang berkaitan dengan peperiksaan peperiksaan untuk memasuki ke perkhidmatan awam. Terima kasih kepada acara majlis, Wali Azhar, Pengaras Kisah dan Presiden Penjilkes kepada Haji Aristol kerana sudi mengambil Hotel Jannah sebagai tempat event. Jadi terima kasih juga kepada semua yang hadir dari seluruh Malaysia kerana sudi hadir ke Hotel Jannah ni, dan ada yang menginap di Hotel Jannah. Saya ucapkan terima kasih kerana support Hotel Jannah kita. Okay. Jadi makanan kita sediakan. Tuan-tuan semua mendapat keselesaan di bilik hotel dan juga dewan hotel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua dan selamat menjamu selera, dan kita berdiskusi nanti sesama sendiri. Terima kasih. Salam. Saya menyampaikan salam daripada abang long kita yang tak dapat hadir bersama. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua ahli-ahli KSM yang lama. Dan juga kita punya IPG bikers kita. Semoga kita dapat bertemu ramah, berjumpa lagi. Terima kasih. Tahun depan tak tahu lagi kan. Jadi ucapkan terima kasih saja sebab kehadiran pada malam ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara majlis yang berstart. Rakan sahabat, rakan-rakan bikers, rakan-rakan kisah, dan juga rakan-rakan walaupun bukan kisah, bukan bikers, tapi atas hubungan ukhuwah. Saya pelawar dan diterima. Terima kasih kepada Puan Roziah yang datang jauh daripada Tawau bersama rakannya, dan juga rakan setawau Cik Arjazi. Mula-mula minggu pertama tu cuti saya rasa
Biasanya saya ni Lalukan lah yang berusaha timbalan Presiden IPG Backers, Cik Bat usaha IPG Backers, mantan penjelaras kisah Saudara Fazli. Ingatan dengan juga sebutan tak sinkronis antara Rozaimi, kawan kita yang agak lama, anak buah kepada Allahyarham Saudara Hairul Abad. Jadi kita mengambil kesempatan untuk membacakan Fatihah kepada Al-Fatihah. Anggota Islam pada waktu itu saya ingat menghampiri 50 orang, ramai, dan dia berlangsung dengan cukup meriah. Dan pada waktu itu Encik Kadri pun ada, ramailah yang perempuan-perempuan pun ramai pada waktu itu. Jadi kita dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan yang lalu dan saling bertanya kabar apa yang sedang dilakukan pada waktu itu. Kemudian begitu juga dengan IPG Bikers. IPG Bikers pun sering digerakkan oleh tenaga itu juga. Dan yang terakhir kita buat perjumpaan di Lipis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azam, sahabat saya, Saudara Bisu, kerana telah membolehkan kita berjumpa pada malam ini. Terima kasihlah saya bersama dan jadi jadi insyaAllah sahabat-sahabat dan rakan-rakan, sebenarnya saya akan bersara pada minggu hadapan pada 15 hari bulan Disember secara wajib. Anwar Yunus tulisannya. Kemudian ada beberapa biji strawberry gitu. Itu ada blueberry, ada coklat. Pandai desain apa? Potong kek sebagai tanda kebesaran. Syukur alhamdulillah. Okey, alhamdulillah sampai dengan selamat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kuasa. Jadi saya pandang sungguh mulia dan berusaha ada inisiatif untuk melanjutkan pertemuan ini. Jadi kalau kita datang berjumpa ni Dah naik motor ni, memang selalu lah kita jalan. Sebenarnya seronok kita hujan ni. Siapa yang nak kereta tu tak bisa. Sebab saya pernah dengan anak saya pergi naik motor ke rumah anak saya. Dia nak ikut. Kenapa nak ikut ni? Nak naik kereta, tak nak naik. Dia nak kena hujan. Dia nak kena hujan. Jadi sebenarnya seronok kena hujan sebenarnya. Sebab bila kita tahu sebagai bikers ni kita dah sebenarnya dah prepare. Saya dah fikir lah kalau saya ride, saya dah prepare baju kat pack kan.
Kami berada di dataran tsunami. Kita bersama tuan rumah, 3 orang tuan rumah. Wakil dari Ipoh kita, solo rider. Wakil dari IP Afzan, Kuala Lipis. Okey, moga bertemu lagi untuk yang ke-15 insya-Allah. Ada kawan-kawan yang sudi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap-harap akan datang dapatlah kita sama-sama meraihkan kawan-kawan kita yang tinggi untuk IPJ Backers yang ke-15. InsyaAllah. Assalamualaikum. Amin insya-Allah insya-Allah. Kita ke lokasi mi udang.